Penyempurnaan kuasa 2. Bagaimana menukarkan persamaan kuadratik bentuk kepada bentuk vertex? Berdasarkan buku nota 4 Maths dan buku teks, antara jalan kerja paling panjang Form 4, cikgu dapat simpulkan kepada 5 langkah menggunakan kisah, accident dan Pero 2. Secara umumnya, dalam jalan kerja ada 2 kali pemfaktoran dan 2 kali kembangan. Jom tengok contoh. Fx sama dengan 3x kuasa 2 tolak 6x campur 9. Tadi cikgu kata ada 2 langkah faktor. Faktor, kembang. Cuma pada langkah kedua ni, kita akan selitkan by a Pero 2 today, yang sebenarnya bermaksud di per 2 today. Jom kita mulakan. Bismillah. Fx sama dengan langkah pertama. Fak ialah fakta. Fakta bermaksud faktorkan A. A kita ialah 3. Faktor bermaksud bahagi. Semua dengan 3. Bahagi 3. Bahagi 3. Tapi 3 tak hilang. Kita tulis dekat depan. 3. Hasilnya 3 bagi 3. Hilang. X kuasa 2. 6 bagi 3. Negatif 2x bagi 3. Tambah 3. Siap. Langkah seterusnya, selepas X, yang ni X, selepas accident, kita by per 2 today. Tak cukup ruang. Langkah ini perlu diseimbangi dengan menolak benda yang sama di per 2, kuasa 2. Dan jangan lupa 3 masih terletak di sebelah kanan. Yang ni tadi dekat depan. Tambah 3. Tutup bracket. Okey, B dekat sini ialah siapa dekat depan X, iaitu negatif 2. Maka kemaskinikan. Ping! Negatif 2. Negatif 2. Langkah seterusnya, faktorkan 3 komponen ini. Kemudian kembangkan yang belakang ini sama dengan 3. Untuk faktor kita tulis seperti berikut. Kurungan, letak luar kuasa 2 yang ni. Letak dekat sini. 2. Siapa punya kuasa 2 tadi? X, dan ini akan dituliskan kat depan. Ini letak dekat belakang. X, yang ni negatif 2 bahagi 2 ialah negatif 1. Tuliskan kat situ. Negatif 1. Manakala kembangkan semua ni, tekan dalam kalkulator. Jangan lupa negatif dekat depan. Selalu pelajar lupa. Kita akan dapat jawapan positif 2. Selesai. Ping. Langkah terakhir, kembang semula. 3 ni darab ke sebelah depan. 3 bracket X tolak 1 kuasa 2. 3 darab dekat belakang. Tambah 6. Selesai.